Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Idina, wartawan Sekolah Kebangsaan Pangkalan Tentera. Hari ini saya berada di program khas anjuran BH Petrol yang diadakan di sekolah kami. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan ilmu kepada pelajar tentang tanggungjawab sosial serta keselamatan. Jom sama-sama kita ikuti suasana menarik sepanjang program ini berlangsung. Boleh Tuan cerita tentang tujuan utama program BH Petrol di sekolah hari ini? Okey, tujuan BHP itu mengadakan program pada hari ini adalah salah satu program yang dilaksanakan setelah 15 tahun ya, selama 15 tahun oleh BHP itu ke sekolah-sekolah yang bertujuannya untuk mendidik anak-anak sekolah dalam keselamatan jalan raya ya, supaya diorang lebih perhatian dan memahami apabila menggunakan jalan raya lah. Okey. Kenapa pihak BH Petrol memilih untuk mengadakan program ini di sekolah kami? Semenjak 5 tahun sebelum ni, setelah 15 tahun memang BH Petrol mengadakan program ni di sekolah-sekolah di luar kamp-kamp tentera. Sejak lebih kurang 4-5 tahun sebabkan BH Petrol ini adalah sebuah syarikat yang di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera ya. Jadi tujuan utama ataupun tumpuan utamanya adalah program ini diadakan kepada sekolah-sekolah yang berada di dalam kamp-kamp tentera ini. Disebabkan BH Petrol juga adalah sebahagian daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera, mana di bawah Kementerian Pertahanan. Bagaimana sambutan pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan hari ini? Sambutan sekolah pelajar-pelajar amat luar biasa dan amat menggalakkan sekali. Adakah program seperti ini akan diteruskan di sekolah-sekolah lain? Ya, program ni BHP Petrol adakan setiap tahun dan ini akan berterusan lah sampai sekolah-sekolah yang terlibat berbanding kita, tapi tumpuan dia kepada sekolah-sekolah tentera lah. Apakah harapan BH Petrol terhadap pelajar selepas menyertai program ini? So diharapkan dengan mengadakan program seperti ini dapat memberi kesedaran dan juga mendidik pelajar-pelajar sekolah dalam keselamatan di jalan raya. Faham? Terima kasih. Aktiviti mana yang awak rasa menarik? Yang main tampal tu. Sama juga. Sama, tampal-tampal. Apa manfaat bagi awak untuk BH Petrol ni? Saya rasa dapat banyak ilmu. Tak apa, relax je. Fikir dulu. Okey, yang ketiga, kalau awak jadi pihak BH Petrol, adakah awak akan datang sekolah-sekolah yang menarik? Ya. Cuba bagi saya dua manfaat BH Petrol ni datang kat sekolah kita. Memberi ilmu, Lagi satu? memberi hadiah. Memberi hadiah dan memberi ilmu. Wah, sama jawapan. Tak ada idea Okey. Kalau macam tu, saya berharap awak dapat banyak ilmu yang diorang berikan dia. Cuba cakap terima kasih BH Petrol. Terima kasih BH Petrol, bye. Terima kasih BH Petrol, bye. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Nama siapa? Hawa. Okey, salam sejahtera. Nama siapa? Anastasia. Korang dari kelas mana? 4I. Okey, nak tanya sikit boleh? Boleh? Apa pendapat awak tentang program BH Petrol hari ini? Seronok. Aktiviti mana yang paling menarik bagi awak? Yang basikal. Aktiviti menampal. Apa perkara baru yang awak dapat belajar daripada program ini?
Yang melintas. Melintas. Bagaimana perasaan awak dapat menyertai program ini? Apa perasaan awak? Tak apa, relax je, fikir dulu. Awak happy sangat. Sangat. Yang terakhir, Apa harapan awak kepada program ini? Rasa macam nak datang lagi ke? Tak nak dah ke? nak datang lagi. Nak lagi? Best lah maksudnya. Oh, cuba ucap terima kasih dekat pihak BH Petron. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kalau BH Petron tengok ni, diorang cakap terima kasih. Terima kasih. Okey. Boleh? Boleh. Apa nama program ni? Ini adalah program ceria-ceria bersama BH Petrol, di mana kita nak mendidik adik-adik adik-adik yang ada di sekolah ini berkenaan dengan keselamatan jalan raya. Okay, kita ada 5 stesen. Pertama, langkah-langkah melintas. Kedua adalah berpakaian cerah ketika waktu malam. Okey, yang ketiga berbasikal dengan selamat. Yang keempat adalah adik punya pahaman lah berkenaan dengan keselamatan jalan raya. Dan kelima, suarakan. Suarakan tu maksudnya sekiranya adik-adik nampak ada yang berbasikal tapi tidak memakai topi keledar, adik-adik boleh suarakan, cakap, abang pakai topi keledar, kalau jatuh nanti sakit, luka, cedera. Okey, itulah konsep yang kita gunakan lah. Apa nama aktiviti yang abang sedang lakukan ini? Aktiviti yang tengah abang jalankan adalah cara-cara, langkah-langkah untuk melintas jalan. Daripada segi aktiviti ini, adakah ada manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak lah. Pertama sekali adalah keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dari segi ini, ada tak yang salah satunya tak faham? Maksudnya? Ada tak yang tidak faham macam mana untuk melintas jalan? Ada. Kita untuk melintas, semua orang tahu untuk melintas. Tetapi dia tidak faham langkah-langkah yang sebetulnya. Okey? Pada manfaatnya memang banyak lah. Memang banyak. Seperti adik-adik yang ada tadi, dia tak tahu pun kena berfikir dulu sebelum melintas. Bila dia dah tahu semua 5 langkah kita, dia dah tahu macam mana cara untuk melintas jalan dengan betul lah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Encik. Boleh saya bertanya? Boleh, Dik? Apa nama aktiviti yang ada di belakang kita ni? Okey, aktiviti ini penerangan kepada murid-murid berkaitan dengan bahan pemantul cahaya untuk dari segi pakaian, kenderaan dan menerangkan kepentingan kenapa perlunya pemantulan cahaya di waktu malam. Okey. So, Apakah manfaat aktiviti ini? di sini murid-murid akan didedahkan berkaitan keselamatan ketika di waktu malam, tata cara pemakaian dan juga keperluannya pemakaian cerah di waktu malam. Faham. Jadi, jika murid-murid datang ke sini, adakah abang nampak macam mereka faham? Ya, mereka akan kena pasti apa yang di dalam box ini melibatkan mengenal pasti pencahayaan di dalam kotak yang disediakan. Dalam kotak yang disediakan ini kami akan dapat terutamanya murid-murid akan dapat melihat pantulan cahaya dalam skop yang lebih kecil. Terima kasih. Sudah Sama-sama. faham. Okey, terima kasih. Bagaimana pandangan cikgu tentang program anjuran BH Petrol hari ini? Pandangan cikgu ya, alhamdulillah program ini sangat bagus untuk semua murid kerana melibatkan pelbagai sekolah. Jadi murid-murid kita ni dapat berkenalan dan berinteraksi dengan sekolah-sekolah yang lain lah.
Apakah manfaat program ini kepada pelajar sekolah kita? Manfaat program ini sangat banyak kerana program ini melibatkan mengenai keselamatan jalan raya. Jadi murid-murid diajar cara melintas jalan, menggunakan lintasan zebra dengan betul, cara menunggang basikal, keselamatan menunggang basikal. Jadi sangat bagus untuk pelajar-pelajar sekolah kita yang datang ke sekolah dengan menggunakan basikal, dengan menunggang basikal dan berjalan kaki. Apakah mesej atau nilai utama yang ingin disampaikan kepada pelajar melalui program ini? Mesej yang cikgu lihat paling utama adalah pentingnya menjaga keselamatan jalan raya. Tak kisahlah kita guna jalan raya, kita menunggang basikal, mesti utamakan keselamatan. Pada pendapat cikgu, adakah program seperti ini penting untuk diteruskan pada masa akan datang? Pada pendapat cikgu, program ini wajar diteruskan kerana banyak manfaat bukan sahaja pada sekolah kita tapi kepada sekolah-sekolah yang berada di sekeliling kita. Apakah harapan cikgu terhadap pelajar selepas mengikuti program ini? Harapan cikgu, yang pertama, murid-murid SK Pangkalan Tentera dapat menggunakan cara yang betul untuk melintas jalan, menjaga keselamatan diri, keselamatan di jalan raya dan menunggang basikal dengan cara yang selamat. Baik, itu saja. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih juga. Soalan yang pertama, dah bersedia? Semua dah Okay, soalan yang pertama. Aktiviti manakah yang paling menarik bagi awak? Aktiviti apa? Tampal. Okay. Irene? Tu yang cari kucing. Cari kucing. Cari kucing. Oh, best lah. Jumpa tak kucing-kucing tu? Jumpa. Okay. Apa harapan awak dekat BH Petrol ni? Dia datang lagi ke tak nak? Nak? Semua nak? Oh, wow. Okay. Di antara stesen-stesen awak sampai, yang mana awak tak faham? Itulah agak yang basikal. Tak faham? Oh, awak? Rasanya semua faham. Semua tak faham? Semua faham. Okay. Saya semua faham. Wow. Okay. Cuba bagi saya 2 sebab kenapa awak nak diorang datang lagi. Best. Lagi satu? Seronok. Best. Ada seronok sama lah. Dia boleh ingatkan kita kalau nak naik basikal waktu gelap dan dengan melintas. Okay. Ni nak tanya, orang-orang yang mengajar korang ni, dia baik ke tak baik? Baik. Sungguh baik. Semua baik. InsyaAllah korang akan datang lagi di masa yang akan datang. Okay, soalan yang pertama, aktiviti mana yang paling menarik bagi awak? Bagi saya suluh lampu. Suluh lampu best. Okay, kalau ikutkan awak nak diorang datang lagi tak? Nak. Sangat? Nak sangat. Okay, saya nak tanya, ada tak beberapa aktiviti yang awak tak faham? Semua faham. Apa kepentingan dia? Kepentingan dia kita dapat menjaga mengelakkan daripada kemalangan, daripada cedera. Itu je lah. Oh, okay, faham. Coach ni baik ke tak baik? Baik. Sangat baik. Wow, okay. Bagi saya, bagi awak, memuaskan tak memuaskan bagi aktiviti ni? Memuaskan sangat. Okay. Cuba sebut. Terima kasih BH Petrol. Terima kasih BHP Petrol. Bye. Terima kasih. Itu sahaja laporan daripada kami, pihak TVPSS di Sekolah Kebangsaan Pangkalan Tentera yang sedang berlangsung Majlis BH Petrol. Terima kasih BH Petrol. Bye.